Alah, Tapi cuma yang salam kawan-kawan tu, je salah. yang salam tu, we've all seen that part yang you salam dengan Farid Kamil. You can say his name, don't worry. Nampak tak nak menjaga sensitivity dengan ex-husband you, Yeah. Farid Such a Kamil. weird tone. Such a weird, okay. Can you Ex-husband. making it worse? Can you just say the name? That's better than saying ex-husband, okay? I love it. Apa conversation yang berlaku kalau you boleh share? Sebab nampak macam you all senyum tergelak sekejap tu, you know. Sebenarnya he said to me, He's too busy imposing tariffs untuk other countries. Tak bother nak tengok podcast-podcast kat YouTube apa kan. yang you fikir pasal Trump? Aku benci dia. Wait. Tak boleh cakap Tak tahu? Boleh I rasa macam, oh, wow, you have it in you I sebenarnya. memang Alright, 3, 2, 1, action. I'm Manir Torora. And my name is Yaya. Welcome to Kita Podcast. And today's topic is... Hey, guys, stop. What are you doing? The topic is The kids topic cannot is- be allowed here. Okay, Why? sorry. No kids No allowed. kids allowed, please. Playtime's over, okay? Your curfew habis dah. Cukup. Apa Aduh, ni? budak-budak Siapa ni. yang bagi dia orang masuk ni? Bukan bedtime dah ke? Yelah, bila mak dia Diana Daniel, dia ada free pass nak masuk mana-mana pun. Buka pintu masuk je. Tak ada bouncer-bouncer nak kata no. Wait, Oh, kena pakai. Oh, ada. guna Mana ke? handphone? Oh Sini. my god. This is so cute. Wow. Dah macam my DJ days when I was with Hits FM back then. Oh my god, yelah. I left a year ago kan. So, macam, yeah. wow, macam rasa macam I'm back to radio gitu. Kan, back to radio, but not technically you are sebab we're on Spotify. Great. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum korang. Okay, so kita orang di Kata Kita Podcast ni dah episod yang ke-10. Yay! Tapi I baru episod utama ni. Ya, baru episod pertama baru Aduh. nak cakap. Okay, so guys, if you see any difference here, if you guys can actually like, you know, point it out, maybe you guys can say hi to our new host. Hi everybody. Ini bukan Nani buka tudung ya. Ini memang orang lain, okay? jangan salah faham. Takut yang kata, ya Allah, Nani buka tudung muka macam ni. Tidak sama sekali. Saya Kianu Azman kepada anda yang tak kenal saya. And thank you Dee for having me on Kata No. Kita Podcast. It's so lovely to have you. Sebenarnya I dah kenal Kianu ni dah lama. I think about Yeah. 10 years dah kot. I think so. Kan? Kita pernah on the same network. You hosted a show kat NTV7. Yeah. I was doing Feel Good Show at the time. Yeah. Tapi masa tu I dah macam oh my god. Macam nak cakap hi kat Diana Daniel ni. Tapi sekarang dah macam bestie vibes. Sebenarnya nama you Kianu R. Azman kan? Kianu Mana datang? Reeves. Oh yes. Betul. Sorry, I macam humble. I tak suka brag pasal I punya relations with Keanu Reeves. Tapi betul lah tu. Keanu Reeves Azman. Itulah. Okay, I tak biasa Sama, lah. kita berdua. Macam sakit otak aku nak pakai benda ni. Better dengar macam ni je lah kan. Yeah, Sorry betul. Ashraf sebab kita kena, you dah spend so much money on this. Tak guna pun rasa. Belum pekat lagi. So kita orang tak pakai lah ya. Okay, so korang dah kita pun Ramadan dah berlalu. Kita berhenti sekejap sebab kita tak nak lah orang kata Orang lupa kita ya. bercakap-cakap di waktu Ramadan tu. So kita kutip-kutip pahala dulu. So sekarang kita mulakan balik dengan orang kata season yang terbaru. So first of all, I just want to say Nani, thank you so much for the first 9 episodes. You did such an amazing job. We are going to miss you. So Nani has bigger and better things ahead for her. So I wish her all the best and I hope to have you on the show. Yay! I really enjoyed watching you dengan Nani. Thank you. Bercakap pasal macam-macam topik hangat apa semua. Tapi Yeah. menakutkan. So masa di call I kata, Keno, you free tak apa ni? I kata, ya Allah, aku kena berlawan dengan 2 wanita. Rupanya kata tak apa, I seorang. Okay. Aku dah kurang takut lah. Kan nanti takut bertengkar pula. Memang. Kan, 3 orang kan. Memang. Tak, actually kalau siapa-siapa yang mungkin belum familiar dengan konsep Kata Kita ni, ada yang cakap macam, korang ni sebenarnya cakap pasal apa? Apa topik korang? Sebenarnya kita orang macam kuah kari campur. Oh, tahu tak? wow. Kita akan cakap je pasal apa yang sedang hangat diperkatakan di luar Okay. sana. Okay. Kalau korang yang gosip, kita tolong gosipkan juga. Out loud gitu. Dan saya sebagai kaum Adam di sini, saya sebagai satu-satunya lelaki di sini, jangan risau, okay? Kepada lelaki yang tengah menonton Kata Kita ni, saya mewakilkan anda semua. So, you ada macam male representation kat sini. Gitu. Exactly. So moving forward, we will have a more balanced voice lah. Dia bukan hanya perempuan-perempuan je yang bercakap. Tetapi kalau contohnya kita ada topik-topik
topik yang skewed towards, women dia akan balancekan. Kata tak ada lelaki macam ni. Ya, Lelaki macam tu. Dan I tahu korang akan rasa macam, tapi Ken Azman tak adalah macho mana pun kan. Memang aku tak macho mana. Tapi mindset aku tetap mindset jantan, okay? Kau jangan nak salah sangka. I nampak jambang tu, I rasa cukup macho. Thank you. Macam Cukup Syahnas macho. Ahmad dalam Blood Brothers tak? Berangan, lambat lagi bro. Wow. Mungkin syukriah ya. Handsome juga. Semua tu macam mana Yeah. lah. Tapi hakikatnya muka soft macam ni. sikit lah. Muka soft Muka dia sikit sweet ya. sikit lah. Tapi apa pun kita happy lah kat sini sebab nak bersembang pasal macam-macam topik hangat sekarang ni kan. Ya, betul. So sorry for the long introduction. Sebab I rindu sangat korang. Thank you for supporting kata kita podcast. Kita orang relax je. Kadang-kadang tersasul-sasul, terbatuk-batuk. So a lot of them will be uncut. Yeah. Tapi Okay. masalahnya Masalahnya. Masalahnya sekarang ni ramai peminat-peminat D dan juga ramai yang menonton kata kita ni kan have been asking this question lah, macam how have you been? Sebab kita pun tahu kan like what happened a few weeks ago. Yeah. Kita menampak dekat social media, dekat TikTok semua kejadian di mahkamah, Yeah. But I'm sure you feel relief. Mungkin Didi rasa lega. Kau macam mana boleh kongsikan semua Mungkin how you you feel je lah now? yang boleh komen tu I. Maaf, saya bukan peguam Diana Daniel. Saya tak boleh mewakilkan dia ya. Apakah perasaan Diana Daniel sekarang ni? Memang lega because I think just the thought of kita nak kena selalu pergi mahkamah, lepas tu nak kena fikir takut salah cakap, takut disalah tafsir, takut keadaan di luar kawalan. Sebenarnya because kalau saya dan orang kata dan pasangan saya tu je yang melalui benda tu, then it's okay, it's just between us. Tapi dia macam Cik Kia bawa rombongan gitu kan sekali dekat mahkamah tu. So it's always the aftermath after that. Macam apa yang aku cakap apa yang aku buat ni betul aku cakap ni. So it's always that part after that. Tapi Alhamdulillah sekarang ni semua dah settle. Saya pun doakan yang terbaik untuk dia. I pun harapkan yang terbaik untuk hidup I lepas ni. So far tenang-tenang sahaja. Alhamdulillah. Melalui edah kita. And my song is coming out. Nampak tak dia terselit? Nampak tak? Nampak? Sempat lagi menyelit tu tengah bagi tahu pasal perkembangan terkini Diana Daniel ni. Pastilah. Lagu ni bila keluar ni? Lepas habis edah ke dalam edah keluar lagu ni? Dalam. Oh dalam edah. Sebab sebenarnya I tak tahu pun when is going to be the time yang saya akan berakhir semuanya. Okay. So dia tak ada macam betul-betul a final date tau. Tapi lagu tu dah record apa semua. So obviously my management cakap kena releasekan juga lepas raya. So memang kita orang plan nak release lepas raya tanpa kita orang tahu sebenarnya semua ni terjadi. Okay. Okay. So tak adalah kita orang plan ke or Yeah. try to manipulate the situation, tak ada. Jadi jangan pula kata-kata netizen nak cakap Diana Daniel typicalnya tengah kes ni tengah hangat-hangat ni tiba-tiba nak release lagu sangat. Tak payah ya. Ini dah plan lama dah sebelum dah kejadian plan lama. Betul-betul. Dah buat music video dah apa semua. So music video tu bukan video. Video. Bukannya you buat dalam masa sehari je, betul tak? Ya, betul. Nak edit lagi, nak apa semua lagi kan. So it takes months of production to do that. So Alhamdulillah semua tu settle. Yang penting lagu tu adalah tidak ada kena mengena dengan yang hidup dan yang mati ya. Jangan ada yang kita kaitkan belakang. Ini mesti pasal itu. Ni pasal tu ya. Stop Of it. course memang akan ada. Sebab kalau you tahu je lagu tu punya title, you akan macam why Diana, why? Aduh. Tapi sebenarnya I ambil reference daripada Anita Sarawak. Yang jangan pandangku sebelah mata hanya kerana namaku wanita. So vibe dia macam tu. Vibe dia macam tu. Best. So vibe dia macam very like strong woman tapi dia macam upbeat song gitu kan. Tak naklah lagu-lagu melo dah. Of course. Gitu cerita dia. Tapi I ada one honest question nak tanya pada Didi lah, Wow. Sebab- Dia ni kan bahaya tau. Dia terus menyesal. Menyesal lah kau bikin Azman jadi aku Tak nak ada, co-host tak ada. dalam podcast ni. Sebab yelah saya ni bukanlah level-level Diana Daniel dalam industri. Like Janganlah. I'm not the kind yang kalau pergi anywhere media macam like nak tanya. In a situation di mana you berdepan dengan sesuatu yang cukup besar di mahkamah syariah, media serbu-serbu, susah tak nak like put up a happy face and also menjawab dengan tenang, ataupun kalau boleh you like ya Allah, I respect media for doing your job, tapi at the same time give me space because this is a big thing in my rumah tangga. The first time round, masa orang kata round 1 kan 2023, actually the news was much bigger
and attention orang pada kes tu lagi besar. So wartawan pun ramai gila and I pun jarang letakkan situasi I dalam keadaan macam tu. So memang I sangat takut. Memang benda tu macam sangat pressure. But second round 2. So you dah tahu dah mahkamah macam mana. What's the process and then wartawan macam mana. So wartawan pun dia dah nampak dah pattern kita. Saya memang keluar masuk, give very little comments and just balik macam tu je. So diorang pun tahu kalau gasak pun tak dapat apa. So we start to understand each other and there's that kind of like momentum and pattern going on there that you can sort of foresee apa yang sebenarnya kita patut prepare and all that stuff. So sebenarnya tak seteruk yang first round lah. Alhamdulillah, you dah macam mentally prepared dah macam mana kan nak hadap benda ni kan. Alah. Tapi cuma yang salam kawan-kawan tu, je. yang salam tu kita pun semua dah tengok video. Lah aku tengok tu, aku tadi tanya pasal wartawan. Rasa aku punya wartawan kat sini dah. Aku mewakili Melody dah kat sini. Astaghfirullahaladzim. We've all seen that part yang you salam dengan Farid Kamil. You can say his name, don't worry. Nampak tak nak menjaga sensitivity dengan ex-husband you. Farid Such Kamil. a weird tone. Such a weird, okay. Can you Ex-husband. making it worse? Can you just say the name? That's better than saying ex-husband, okay? Apa conversation yang berlaku kalau you boleh share? Sebab nampak macam you all senyum tergelak sekejap tu, you know. Sebenarnya he said to me, you know, should we just take a picture first before we leave, just as a macam as a final, you know, bagi muka dekat wartawan apa semua. I cakap tak nak. I cakap tak apalah. And then he proceeded to just salam je lah. Dia kata macam salam and then I macam okay. That giggle like, okay. It's alright. This is interesting because I tak bercakap dengan dia for about 6 months. We didn't talk to each other at all and then suddenly it's that like talking to each other and salam. So it was very awkward for me. And when it's awkward for me, I akan giggle. You faham tak? Kita make it a comedy kejap. Okay. Macam tu. I tak tahu nak react macam mana sebenarnya. I pun rasa dia pun tak tahu juga nak react macam mana because everything happened so fast. So itu je lah. Tak ada pun benda-benda. Orang kata macam the last goodbye lah. Apalah. Kadang-kadang Macam komen tu kan lagi emo daripada Diana sendiri. Dia macam like, ya Allah sedihnya bila tengok ni. Relax. Tuan badan pun relax kat situ. Okay, siap gelak-gelak lagi. Sebab benda ni memang kita dah tahu akan jadi pun. So I think masing-masing pun mentally prepared lah benda tu. But Good to know. Lepas Tepuk Edah baru sampai nak menggatal dengan Didi, baru boleh try DM. Sekarang jangan berani. Okay, dia takkan reply you. Nasib baiklah. Tak meletup ke apa-apa. Tapi ada yang benda yang meletup tau sebenarnya. Dalam raya kedua, Didi. Raya kedua ke? Raya kedua. Sambil kita Yelah. tengah sibuk beraya. Ada nak balik kampung apa semua tu. We all semua tahu kan apa yang terjadi di Putra Heights baru-baru ni. Mungkin ada yang tak tahu. Yang tak baca berita langsung, tak buka TikTok, tak buka Facebook. Astaghfirullahalazim. Biar kita educate you all semua dekat Kata Kita Podcast. Okay? Baru-baru ni kejadian letupan pipeline gas di Putra Heights yang telah pun menjejaskan banyak sangat kediaman di sana. Betul. Ada yang total loss kan Didi. Ada Betul. juga yang paling sedih, binatang-binatang ada yang mati akibat terbakar dan sebagainya. Hangus. Aku fikir aku masak binatang ni. Barbecue Bukan ke? hangus, ya Allah. Terbakar lah. Jadi it was a pretty rough period untuk mereka yang duduk kat sana. I rasa kat Malaysia ni kita jarang-jarang lah dapat tengok ataupun tengok insiden-insiden yang ekstrim macam ni. You know, sebab kita selalu nampak dekat negara-negara luar sahaja yang ada letupan-letupan besar. Letupan besar. Okay. So, bila ditengok pun time tu, mula-mula kan kita nampak video yang api tu keluar besar dulu. Tinggi sangat. Ingatkan atomic bomb ke apa yang Scary, jatuh kan? tu. Scary. Dah lah kat negara sendiri. Ni bukan tengok negara luar punya video kan. Ingatkan apalah. Ingatkan benda tu dekat. Ingatkan benda tu dekat ni. Dekat petrol station tu itself. Betul. Aku cakap Allah apa jadi pula kan. Rupanya dekat belakang kan. Dekat area di belakang ataupun di tepi petrol station tu kan. Tak jauh daripada situ. Di mana ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Ataupun construction atau something that were not supposed to happen Korek dekat situ. lah apa lah diorang kata. Kita pun tak tahu sebenarnya. Jadi kita nak cakap lebih-lebihkan nanti. Nanti minta kena maaf kecam lah lagi. pula kan. kita dah nak habis pilihan raya kita. Tak payah nak minta maaf banyak kali. Tak, masa I buat first episode dengan Nani tu, kita nak buat first episode, second episode minta maaf, babe. Yang pasal Zanita tu kan. I remember episode tu. Tiba-tiba dah salam hormat semua.
kami dengan ini ingin memohon maaf atas kesalahan statement kami. Jadi kali ni kami akan mengaku terus. Okay, saya dah mengaku. Saya tak seberapa educated pasal pipeline tau, to be honest with you. I'm just going to be honest with you right now. We've been hearing this dah 2 minggu this case kan. Betul. Orang kata macam, yelah pipeline tu, kita kena bagi gas tu keluar apa semua. Aku macam ni je. Tapi in my head I'm just like, it's an explosion and it involves gas. Betul. Tu je. Dan ada orang korek-korek kat situ. Dan korek-korek. Can you imagine kalau anak-anak kecil tanya kan, can you explain about the pipeline? Tolong tanya ChatGPT. Sebab saya tak cukup arif dalam bab Betul. ni. You pun sama. Dia macam tu kan. Yang kita tahu dia menunjukkan pipe-pipe yang ada gas. Ya. Dan banyak kediaman terjejas. Itu je. Ya, dan ada video-video yang bila nampak orang dekat dalam rumah lagi, diorang pun mungkin tak tahu nak buat apa sebab api tu tengah membara besar gila, and then they're so close to the location kan. I rasa macam ya Allah, kalau aku tu tak tahulah lintang bukang macam mana dah. Sebab benda tak pernah terjadi. So imagine you buka pintu, you nampak macam api, and they say they could feel the heat. Panas. Walaupun rumah tu let's say macam orang yang lalu dengan 300 kereta pun dekat highway pun merasa panas. takut sangat, takut. Macam sangat. mana neraka you rasa? Oh ya Allah, itu baru trailer. Itu baru trailer ya. The real deal. Nauzubillah min zalik. Semoga kami takkan rasa api neraka itu. But itulah sekarang ni the good thing is that and ni kereta pun melted kan? Betul. Apa Betul. melt dalam bahasa Melayu? Sorry. Melt is ni apa? Ni apa ni? Jap. Jangan bagi tahu. Kita orang Melayu, kejap. Cair. Astagfirullahaladzim. Charier. Memang scary bila tengok tu sebab kita total melt, and then the houses pun dia totally burn. Betul. Tapi nasib baik banyaklah kita nampak banyak pertolongan dan bantuan datang pada macam-macam organisasi. Organisasi. NGOs banyak tolong, kerajaan banyak tolong juga. Kereta pun bantuan daripada Carser pun, I think that was a huge help. Dia bagi pinjaman, tak silap 2 bulan dia bagi pinjam kat mereka yang kereta-kereta total melted tu. Kenapa pinjaman je? Nak juga. Sila jawab, Karsam. Karsam kan dah listed company. Payahlah bagi loan. Boleh sebut ke? Boleh sebut tu? Boleh je. Kacau-kacau je sekali tu je, sorry kalau tak bayar. Apa Karsam apa-apa pun, I ada nak jadi influencer juga. Kami sedia berkhidmat untuk anda. DM us for details. So dekat sini kita ada satu artikel dari bernama Kebajikan Mangsa Insiden Kebakaran Putra Heights Kekal Jadi Keutamaan. So kita ada kerajaan sedia membantulah dalam usaha membantu mangsa. Kerajaan Persekutuan dan Negeri telah menyalurkan pelbagai bentuk bantuan. Perdana Menteri mengumumkan kita ni bulan raya tengah syuting, so you all kena faham banyak sangat lemang. Perdana Menteri mengumumkan bantuan kewangan segera sebanyak RM5,000. Ronggit. Kita sorry, bulan ni just forgive us lah, it's bulan raya ya. RM5,000 untuk rumah yang musnah sepenuhnya dan RM2,500 untuk rumah yang rosak. Sebahagian ramai yang pertikaikan benda ni tau Didi. Ramai yang kata macam pertikaikan aku sekarang. Bukan pertikaikan Didi. Didi lawa sangat. Dia salah sebut pun tak ada masalah. Orang kata lawanya. Cantiknya sebutan dia. Ya, biasalah. Muka macam ada, otak tak tahu ke mana macam tu. At least muka ada. Ini tak ada muka dan cakap pun. You ada muka. Jangan tahu. Oh ya, masyarakat lupa. Ramai yang pertikaikan pasal kes bantuan daripada kerajaan dan juga bantuan. Saya pun pertikaikan juga. Macam sikit sangat pada orang. Macam how can total loss tapi you bagi RM5,000 sahaja? Like, dia bantuan sementara kan? Sementara sebab actually diorang pun ada agree yang diorang akan fix balik rumah. Tapi yang orang tanya adalah kenapa kerajaan yang kena tanggung? Kenapa bukan company yang itu? Kenapa company yang itu tak tanggung? Tapi kalau kita nak tunggu company itu yang tanggung, saya rasa berapa tahun lagi sebab kita nak kena prove that actually kecuaian tu daripada pihak sekian-sekian. Jadi in the meantime ni kenalah ada someone yang bantu untuk betulkan baliklah semua kerosakan yang ada. And netizen pun satu hal tau. Bila kerajaan dah bantu, they will say like, kenapa kerajaan nak kena bantu? Kalau kerajaan langsung tak bantu, they will say, kenapa tak bantu langsung? Betul. So technically, in most situations, they will never win lah. So macam ni lah, untuk kerajaan bantu tak bantu je. Macam tu. Sebab tu dia bagi RM5,000 je. Macam nak bagi bantu tak bantu. Supaya netizen pun macam, kau accept je lah kan. Tapi dengan cerita, rumah-rumah yang total loss tu akan di-rebuild balik.
oleh, I'm not sure oleh kerajaan atau oleh Yang saya should be lah. baca kerajaan. Kerajaan akan review Ah. balik kan. Yes, itu yang ada pertikaian dekat situ. Ah. Kerajaan yang keluarkan, maksudnya kita lah keluarkan. Duit taxpayers lah kan. Ya. Bayar cukai lah kan. Tapi tak apa, kita okey je. Kita bayar cukai, okay? Kita bayar, okay? Kita okey je. Nampak tak? Kita orang okey je. Tapi kita doakan yang baik-baik untuk semua yang terjejas dalam Betul. Putra Heights punya insiden ni. And of course sekarang pun every day akan ada perkembangan dalam berita tentang the rebuilding ke ataupun bantuan-bantuan kepada mereka. And one of it bukan hanya rumah, tapi Kementerian Digital juga mengambil inisiatif dengan menyediakan 100 komputer riba, 100 tablet dan 100 telefon pintar dan 500 power bank kepada mangsa yang kehilangan peranti digital dalam kejadian itu. Question, apa peranti digital? Macam nak describe What is peranti digital? Alat-alat digital mungkin ya. Tak apa, kita Google sekarang. Kejap. Semua senyap dekat belakang. Peranti. Kan? I tak suka buat-buat faham tau sebenarnya. I memang macam Peranti tu. adalah unit hardware atau peralatan yang mempunyai bentuk fizikal yang menyediakan satu atau lebih fungsi perkomputeran. Simplify berhubung boleh dengan- tak? I tak faham juga yang tu. Okey. Peranti juga boleh dipanggil sebagai pekakas alat atau alatan elektronik. So basically it's like electronic devices. Devices lah, peranti digital. Okay, at least siapa-siapa yang tak tahu dah learn something new. Yes. Kadang-kadang kita kena nampak macam bodoh di situ. Sementara kan sekarang dah bijak. That's why korang kena dengar dan tengok kata kita every day. Kami tak nak buat every day, every week sebab Tak, kalau nak tengok educate. everyday boleh. Dah ada 10 episod. So, ulang-ulang. Oh ya tak ya kan? Yes, just keep repeating ya. Itulah Okay. pasal. Jadi hopefully everything goes well for them eventually. Like it's going to take some time like you mentioned tadi. Yelah, lama juga. Mm. Tapi asalkan at least there is some kind of perkembangan kan. Yeah. Okay, so meletup dah. Yeah. Okay, sekarang ni jiwa yang membara pula. Tadi api yang membara. Ha. Sekarang jiwa yang membara. Jiwa yang membara. Terlampau banyak terlampau banyak aku buka social media aku pening kepala kadang-kadang. Because I'm like, Kan? what is the matter with everybody dengan all these case dan So sebagainya. sekarang saya ada nampak satu trend di mana kita punya isu-isu rumah tangga ni dia berepisod. Macam I punya dia season baru habis. Okay. Ah, Dia tak renew for new season. macam harapnya tu. tak renew new season lah. Aku dah 2 season dah. Producer tak pump for next season, okay? So sorry ya. Aku pun dah tak ada kewangan dah nak buat 3 season tau. Tu cukup. Rating pun dah tak tinggi sangat. Rating dah rendah. Alhamdulillah lah juga. Kau tak semua nak jaga tepi kain ni pula kan? Ya, Aku tak cerita. apalah. Tapi case, okay. Antara case yang kita nak cakap pasal hari ni adalah case Zanita. Wow. So, kita pun tahu yang Zanita dan juga suami ada a big problem dah quite some time. Yes. Dan the last we've heard hari tu adalah di mana Zanita dipukul oleh suami dan sebagainya. Dan dia pun keluarkan bukti bawah mata lebam dan sebagainya. Allegedly dipukul. Hmm. Dan ada selepas itu episod di mana episod Episod di seterusnya. mana anak dia pun keluarkan statement bersama ayahnya. And then ada isu PAI lagi. Sekarang ni kita kembali kepada isu yang dipukul itulah didera. Ya. Di mana partner dia ataupun ejen dia ada sedikit isu dengan Zanita. Ya. Dan dia pun cakap macam saya tahu semuanya. Dah start dah. Ni dalam drama ada karakter baru masuk ni. Ya. Like, kau siapa ni? Tiba-tiba masuk macam like, berhenti! Aku ada bukti. Macam kau siapa? Sebenarnya kau boleh relax tak? Like kau tak pernah ada character development sebelum ni. Tiba masuk-masuk, I'm the main star, you know. Again, kita tak tahu kesahihan story ini. Lah tiba-tiba aku nak down sampai aku takut aku kena kecam. Lepas tu dia, bekas suami call me. Kan dia kata, you call me I know everything. Oh my god. I macam Allahu Akbar lah. So ni katanya dia bekas rakan rakan business partner Zanita dulu. Zanita, betul. Dia pun stockist tak silap I dengan Zanita punya ni. Saya pun sebenarnya cerita dia macam ni. Saya tak sempat nak go through the episode punya topik hari ni. Jadi kalau nampak saya ni lebih melawak daripada bercerita disebabkan you pun ada open house hari ni kan, back to Betul. back. I pula berpanas dengan my son. Kita orang main bukan kita orang main football. Dia main Soccer football. mom. Dia champion tau. Wow, His congrats team Muhammad. champion hari ni. Wow. So I balik rumah je, mandi apa semua, I terus keluar kan. I datang untuk shoot. So I tak berapa
orang kata tahu sangat the intipati dia Hmm. tu, cakap awal-awal dulu. So saya ada baca dia ni antara stokis ataupun business partner ataupun kedua-duanya lah macam tu. Ya. Ah. Ah? Ya, so Okay, so dalam artikel ni katanya dia bekas rakan kongsi perniagaan Zanita. Okay, dan dia keluarkanlah IG story dan sebagainya. Katanya, oh Zanita menipu sebenarnya. Yang kesan kena tumbuk tu katanya sebenarnya adalah anak Zanita pukul guna mainan. Wow. Tapi, okay, banyak benda yang bermain di fikiran I bila I baca all these statements lah. Number one, pada I, sebab I ni memang paling anti masuk campur hal rumah tangga orang. Betul? Pada I, rumah tangga is so personal. Betul? Even if you seorang public figure sekalipun, you know. Orang selalu fikir macam, dah kau public figure, of course orang akan cakap pasal kau. But to me, as a human being, kita patut respect orang yang tengah ada pergolakan rumah tangga. That's my stand lah, you know. Betul. So bila dia ni yang bukannya ahli keluarga, bukannya anak kepada Zanita ke atau sister whoever ke, you datang and nak bagi receipt macam ni yang macam dia menipu tapi tak bagi bukti pun. Dia just keluarkan statement, diam. Itu satu. Apa kena mengena dengan bisnes dia? Kalau you ada masalah bisnes ataupun a fallout in business, ini pun my opinion lah. Yeah. Kenapa nak masuk campur hal isu rumah tangga dia? Kalau ya pun, pergilah terus jumpa suami dia tu. Betul. Zaman sekarang ni everything nak bagi tahu je, aku viralkan dulu. Padahal kalau betul lah you berniat baik, you nak clear the air dan sebagainya, like you said, go to the husband lah. Yeah, just go. Cakap, actually I know the truth. Bagi je lah bukti. Lepas tu dah, lepas tu nanti kat mahkamah dia settle. Sebab Zanita pun dia kata dia dah burn out. Yes. Katanya dia dah tak nak, dia kena berhenti buat pie sekejap, dia tengah mental burnout katanya. Yelah, dia burn out sebab dia pun malas nak layan. Ya. Dia kata nanti apa-apa kita jumpa je lah kat mahkamah, nanti I tunjuklah segala bukti kat mahkamah. Kan senang member terus potong dekat situ. Kata yelah nanti aku jumpa kat mahkamah. Tak sabarlah. Tinggal 3-4 hari je lagi from now. Tapi kan? bagi I tindakan itu baguslah sebab jangan membalas dekat social media nanti panjang. Itu satu benda yang Didi is very respected for. I feel like you don't like to macam memperpanjangkan kontroversi you dekat your social media, kat Instagram you nak tulis panjang macam dia. I feel like you handle it well most of the time. Kalau I ada pun mesti ada a very specific reason why. Mungkin memang I dah diputar belitkan, keadaan tu diputar belitkan, and I'm just trying to make things very clear and precise. So tak ada yang macam nak kena tambah-tambah curah-curah api apa semua. Mesti ada reason yang sangat I rasa macam I need to do this. Barulah. Kalau tak, I love to spend my time making money. Yeah. Rather than making drama. I love that. I love that. Yeah. So itulah, I pun tak tahulah, mungkin usia kot. Umur kita ni kan, lawa kita. Ya, umur berapa? 28. I pun 26. Yes, forever. 10 years ago. Tak. Dia lagi muda. Lebih kurang je. Lebih kurang. Tapi kisah Zanita ni. Tapi tak nak bagi tahu juga kan. Lah tiba. Jangan salah terus divert balik dah. Kisah Zanita ni sebab kita nak memperpanjangkan pasal umur Diana Daniel. Okay. Betul lah. Kesian aku. Macam Zanita punya case ni kan. I nampak ramai yang write on this issue dekat media sosial. Ada. Ya Allah, dekat Twitter, people akan quote tweet benda ni and macam keluarkan dia punya conspiracy theory yang macam sebenarnya aku nampak gigi Zanita sekian-sekian dan dia punya, ada yang siap kata kulit dia macam kehijau-hijauan sikit. So that's actually very suspicious. I'm like, wow, tiba-tiba engkau nak attack dia punya physical appearance lah and kaitkan dengan mungkin dia ada yang kata this is a literal mak kau hijau moment lah. Oh my God, I never thought of that. Ya tak iya kan? Ya tak iya kan? Hello, mak kau hijau dah lama dah. The ship has sailed dah. Korang nak bawa balik isu ni rupanya melalui Zanita ni. Tapi tak baik tau pada I. Macam, okay look, this side character baru masuk dengan all this like, oh aku tahu dia menipu. Untuk orang lain mengapi-apikan, cakap sebenarnya kan orang tak pernah petik pasal benda ni. Gigi dia gitu-gitu. Dia punya kulit gitu-gitu. I'm like, korang ni memang tak ada benda lain nak buat ke? Yelah, tapi gigi dia kan dia baru buat. Ya, dia baru buat yang video yang dia happy tu kan, yang dia macam nangis-nangis tu kan. Bukan I yang cakap tau pasal gigi tu, itu netizen tau. I pun tak perasan. Lelaki taklah sedetail nak zoom in, gigi dia, kulit dia. Tapi netizen. Okay. Okay.
sometimes kita jangan cakap pasal the sensitive issues lah, tapi as a mom and a married woman yang mungkin banyak hal yang kena fikir, I pun kadang-kadang rasa macam I don't even have enough time to even put a mask on my face or have enough sleep. Lagi-lagi anak yang masih kecil lagi. So you are just so consumed dengan hari-harian you. Kan dia pun masa tu tak ada maid, so everything dia buat sendiri. Business dia pun tengah handle sendiri. Yeah, so kadang-kadang tu that could be the reason why kulit dia hijau. Gigi. I can't believe sama akan tweet benda tu tau. Tak baik tau. In fact, I boleh cari tweet tu sekarang juga supaya korang tahu yang bukan aku yang reka-reka benda ni. Aku tak akan terdetik cakap orang punya kulit hijau. Kita akan letak ya dekat. We'll put the snippet in supaya you takkan tak nak minta maaf next episode. Please, aku baru first episode dah kena minta maaf dah. Hey, cepat betul. Ya, tapi biasalah Keanu. If you could only read what people have said about, you know, each and every one of us, mesti you pernah ada tweet-tweet yang banyak. Kan? Banyak. Yang macam aku dah jumpa tweet tu by the way. Supaya aku tak minta maaf next episode. Okay, minus perempuan ni tiba-tiba spill tea, tak pernah baca siapa-siapa clock yang Zahnita ni always seems off. Macam under the influence of Dwerts. What's Dwerts? Dwerts? Even, what's Dwerts? What's that? You seem like you're under the influence now. We'll get to quirky soon. Even lepas dah lari dari laki, clinical symptoms pun ada. Kulit macam hijau-hijau. Lepas tu gigi rosak. Those are tanda-tanda orang duk mengambil. How could you say that? Kalau I macam Astaghfirullahaladzim. Kalau ia pun you terfikir, tak semestinya apa yang kita fikir kita dah tulis tau. Sebab itulah social media ni bahaya. Memang. Sebab it's like your intrusive thoughts tu akan tulis benda tu. Betul. Please lah guys. Just because you think of that doesn't mean you have to write it down tau. In public. Betul. Go write in a diary or something. You just have an account that you lock. Yung private account yang you lock, apa saja intrusive thoughts tu you letak dekat private account, biar 0 followers, 0 apa semua. You tulislah apa you nak tulis. Supaya benda tu, bayangkan kalau ada majikan nak ambil you. Lepas tu dia tengok you punya tweet macam tu, good luck. Good luck lah. Awak ke yang tulis orang punya kulit hijau tu? Memang kau tak dapat lah kerja tu. Kau faham tak? Lepas tu kan kau punya bos jongang. Lepas tu tiba-tiba dia offended. Kau cakap pasal gigi orang. Kau cakap aku mengambil ke ni? Bagi gigi aku macam ni. Berfikir tak? Tolonglah fikir. Geram aku. Netizen ni kau ada chill sometimes when it comes to writing tau. This is such an entertainment for me. Okay, next. Okay, Okay, so kita dah habis dah pasal Zahnita Merah muka aku tahu cakap pasal benda ni. Merah? Merah-merah sekarang ni. Kita nak cakap pasal Datuk Red. Datuk Merah kita lah, ya. Datuk Red kita. Apa khabar Datuk Red? Assalamualaikum Datuk Red. Assalamualaikum. Semoga Datuk Red sihat. Yeah. Kita dengar macam-macam dah pasal perkembangan Datuk Red sekarang Dia ni. pun interesting juga orangnya. Interesting. Ya. Okay, you boleh ceritakan dulu lah. Apa cerita pasal Datuk Red ni? Okay, I tahu dulu he was with 2 wives and then things happened in his life and now he's a single man. Betul tak? Dan pada waktu tu, masa dia tengah awal-awal dia lepas dia dah berpisah tu, he was doing really well on TikTok kan. Dia jual-jual barang apa semua. People supported him like crazy. He looked like he was really, really doing well. Yeah. Lepas tu sekarang apa cerita? Katanya sekarang ni, Datuk Red punya situasi kewangan sangatlah teruk katanya. Di situlah tempat saya. Datuk Red kini sewa bilik 250 tanpa tandas. Tanpa tandas. Dia ada sebut dalam podcast yang kalau dia nak pergi tandas, dia kena pergi Petronas paling dekat. I nak tanyalah, podcast tu tak bayar dia ke? Supaya dia boleh beli. Dia boleh dapatkan rumah yang bertandas. Yang lebih ni yang lebih elok Tapi okay, to be honest, masa I first dengar dia punya curhat-curhat pasal hidup dia sekarang ni, to be honest, I macam, betul ke ni? You know, sebab kita... Sebab tu lah I datang dengan macam skepticism sikit. Sebab dia banyak sebut dia macam sekarang, dia kena downgrade kereta, dia kena downgrade lifestyle dia, you know. Faham benda tu normal. It's normal. I'm not talking about how you have to downgrade. I rasa semua orang akan diuji dengan macam-macam cara lah. Salah satunya adalah kewangan. You know, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Benda tu normal. But I just feel like this is one extreme case right here. So, betul ke 250 tanpa tandas? Itulah kan. So, wallahualam. Tapi, kalau betul lah lifestyle dia macam tu sekali, I rasa macam I respect dia sebab dia sanggup juga ketepikan ego dia and mengaku benda ni kat public. But wait a minute. Dia public figure. Yeah. So, you know, it's like
quiet kan. It's like all the things I want to say, all my intrusive thoughts are Intrusive thoughts coming out. takut jadi macam hijau I cakap tadi. macam ni lah. Banyak peluang kat luar sana untuk kita nak dapat minimum wage sebenarnya. Untuk kita nak dapat maybe 2,500 and all that stuff. So I don't know what's the calculation here. What's happening kan. Maybe I tak cukup tahu pasal cerita dia lah kot. Dia ada sebut dia cari kerja, but kata susah katanya. Dia kata dia padahal tu, okay, that's a valid point because to be honest, as a public figure, patutnya orang macam lagi cakap, you nak kerja kita orang lagi, dia akan bagi peluang That's what kepada I you mean. kan. Bukannya macam I pandang rendah ke ataupun I question his credibility. Tak ada, tapi I rasa macam ramai orang kenal you. You nak jual apa-apa pun I rasa macam benda tu senang je. Especially orang tahu cerita you dan keadaan you. Orang Malaysia ni, dia sangatlah senang untuk support orang yang dalam keadaan yang susah. Jadi I just feel like what's happening here? Itulah kan. Tapi macam kalau memang betul lah keadaan teruk sangat, tak boleh cari kerja, tak ada duit. And for him to macam stay in a room yang RM250 sebulan, tak ada toilet, you know, and mengaku depan orang ramai, you know, this is public. But what's the point though? Mungkin dia just nak rant mungkin. You know, mungkin. That's just what I feel. You know, kalau betul. Dia nak rant Mungkin. Aku nak curhat sekarang. Dia tak ada best friend. Dia tak ada Keanu sebagai best friend. Mana tahu. Best friend tinggalkan dia lepas dia bankrupt. It happens, you know. So macam kalau betul, I gotta say I respect him. Suka bila ada suara lelaki. Nampak? Terima kasih. Sebab dia orang sekarang ni dia dah jadi dulu feminism kan. Sekarang ni dia jadi masculinism pula kan. So macam lelaki macam perempuan tak tahu perasaan seorang lelaki. Apa yang kita lalui. Macam mana ni? Jadi, kesurahannya adalah, Datuk Red, biasanya orang yang boleh ketepikan ego tu, lah aku cakap Ustaz boleh ketepikan ego tu, yang boleh ketepikan macam, orang kenal aku. Sebelum ni kita mewah, rumah besar apa semua tu, 2 isteri. Kalau you sanggup ketepikan benda tu and still live a very modest life now, eventually rezeki tu akan datang. As long as you put in the work. Wow. As long as you put in the work. I believe in that. I pun percaya juga. Sebab ramai orang yang tak akan buat benda tu tau. Like for example, diorang punya financial situation dah semakin teruk. Tapi lagi tu lah diorang nak berhutang asalkan nampak lagi mewah. Hold on to their lifestyle, you know. Macam aku nak tunjuk kat semua orang yang macam, yeah, we are rich. Aku okay. Tetap ambil hutang nak pergi holiday for example. Wow. Ambil hutang nak beli handbag branded for my wife semua. Padahal everyone in the family knows that he's struggling, for example. And you're thinking more that you are digging your grave even more, not just for you but for your family. Imagine, because sebagai seorang lelaki, kita faham kita menyara keluarga kan. Saya mungkin tak ada isteri lagi dah anak, tapi saya menyara ibu dan adik saya. So I know that feeling of kita cari rezeki is not just for ourselves but for the family, you know. Betul. So if it's true apa yang Datuk tengah lalui, kita harap-harap you akan dapat lagi banyak rezeki lepas ni. Betul. And your lifestyle will improve gradually, insyaAllah. Betul, insyaAllah. So, kita dah cakap pasal Datuk Red. Sekarang ni kita nak cakap pasal buah pula. Pasal buah? Oh. Buah ya? Buah yang baik tak ada stok. Dekat kedai dan banyak tak ada stok. Dia kalau selalunya kalau buah tu kita beli, dia mesti dalam satu plastik lah. Orang jarang beli satu buah tu sahaja. Ada merah, ada hijau. Cik Apple, Jofliam dan Dewi. Kita kembali dalam episod seterusnya. Cik Apple, Dewi dan Jofliam. Apakah perkembangan terkininya? Jeng. Kita saksikan sekarang. I selalu akan Jofliam tu, I akan tercakap flam. Jokahak. Sebab memang kalau kita nampak lalu fit macam ni, apa lagi? Ya, ini pun lagi satu sinetron yang kita boleh tengok setiap minggu akan dapat update. So ada seorang tu mendonia, seorang tu duk pisah macam ni kan. Seorang tu dah berdewi tu kan. So episod kali ni kita ada juga Jofliam dan Dewi sudah pun berkahwin. Bila dah berkahwin tu ingatkan, okey lah kan. Memang rancak lah kita punya timeline dengan macam-macam orang kata titles and everything like that. Tapi yang serang balas tu serangan daripada Cik Apple. Bekas isteri Jofliam mengeluarkan kenyataan di Instagram captionnya. Mengatakan, kita baca terus lah. Kan orang kata aku salah caption pula kan. Jangan. Kita fact check, okay. You know dulu, masa I tak kenal Cik Apple ni, I panggil Cik Kepal.
Kan? I macam Cik Kepal siapa? Cik Kepal. Rupanya Cik Apple. Sebab sorry lah, kita kan spell Apple as A-P-P-L-E kan. Jadi Betul, dapat betul. E-P lah. Kepal. Rupanya Cik Apple. Sorry. Cik Kepal. Cik Kepal. Dengan Cik Kepal sudah nasib Cik baik. Kepal. Joe Flam. Joe Flam. Jangan jolo sudah, okay? Okay, kita cari caption dia yang orang kata bitter, okay? Okay, ini dia. So, lepas Dewi dan juga Jofliam, betul lah Jofliam, sekarang aku dah macam nak sebut kan, betul lah? Betul, Joe Flam. Sejak diorang post gambar perkahwinan diorang, sweet-sweet apa semua, Yeah. dah sudah. Cik Apple pula keluarkan caption ini di Instagramnya. Berhenti! Di kesempatan ini, aku ingin mengucapkan tahniah Han dan Yuki dapat bibik baru. Untuk Kurki, kenapa Kurki Aku tak tahu konteks Kurki tu kenapa. Quirky tu apa? Korang boleh tak bagi konteks? Kita orang tak tahu. Kurki. Dia quirky ke? Sorry, kita termiss a few episode mungkin sebelum ni. Please update us in the comment section. Untuk Kurki, good luck melayan tantrum abang. Jaga abang elok-elok sebab Abiang. Sebab Abiang memang lemah dengan perempuan acah macam kau. Wah. Kalau takut Abiang curang lagi, bolehlah sorok Abiang dalam almari. Kepada pasangan penyondol laki dan bini orang, semoga berbahagia hingga ke neraka. Wow. Sesungguhnya korang memang match made in hell. Sekian. Tapi yang paling best bawah tu dia tag dia punya brand. Macam, but anyway, I'm still in business, okay, support. Exactly. Itulah time traffic tengah tinggi. You pernah dengar tak yang orang kata, I wish you well in hell? I've never heard that. One of the singers yang I tak ingat siapa. I think it's tak ingat lah siapa. Seorang penyanyi itulah seorang penyanyi in the US lah. Okay. I wish you well in hell. So I macam teringat balik. Yeah. Okay, Cik apa? Masalahnya orang semua dah orang ada yang macam mixed perception pasal caption dia tau. Okay. Ada yang cakap, kenapa you ni tak jadi ex-wife yang classy? Kenapa you bitter sangat? And I have a big problem dengan, like I told you tadi lah, bila tentang rumah tangga orang, I paling tak nak komen apa-apa tau. Tapi dekat kata kita ni kau kita komen lah. Demi gaji yang halal. Lupakanlah segala kau punya pendirian tu Kau dekat sini kau tak ada pendirian. Alamak, okay, baik. Ciao dulu guys. Takut kena minta maaf buat next episode. Sebenarnya okay, I faham je orang ada perception Macam kita negatif. tengok macam mana dia goreng. Oh, takut ya? Okay. Beginilah. Pada I, hal rumah tangga orang, kalau kita nak komen here and there sikit macam like, ish, okay fine. Tapi ni yang macam, sis, you janganlah bitter sangat. Look, being a single mother and suami you kena ambil tau. Ini bukan case yang macam, dia nak gelak kat aku. Kena ambil. Kena rampas tau. Ini case penyondol. Ini case curang berniat. Bukan curang tapi dia curang berniat ya. Tadi kata tak nak gosip-gosip sangat terkeluar macam tu pula kan. Astagfirullahaladzim. Maksud saya adalah biar saya berhemah sikit, okay guys. Okay. Ini bukannya case yang macam suami isteri bercerai and then 10 years later your ex-husband tak finds a new payah 10 woman. lah. Penuh sangat. Jauh sangat tu kan. Ini instant. Bagilah 3 tahun. Lagi rasa geram tu kan. So, So macam sekarang ni orang macam have so much to say tau. betul. Like, you tak patut begini, tak cakap macam ni. Macam orang cuba nak control how you're supposed to react. They have expectation, especially towards women, on how we should react, the appropriate way to react in any situation. Kalau you react lebih sikit, dramatic. Kalau you bawah sikit, you macam, tak sayang ke? Tak pernah ni ke? Tak kisah ke? So you always have to like thread, be politically correct all the time, which I understand. You have more training than... Ya Allah, ya. Apa orang cakap, macam mana nak cakap. You pernah tak bila you keluarkan whatever statement pasal your situation dulu, orang macam, Didi tak payah kot, gini. Pernah tak? I pun tak ingat sebab I cuba nak lupakan lah. Tak payah tanya soalan tu dah. Kita move on. Kita move on semua ya. Kata kita, apa kata kita move on? Mestilah ada. I rasa mestilah ada. Mungkin I tersalah cakap ke. Ataupun kadang-kadang I tak cakap pun. My reaction muka pun dah orang kata salah macam, tafsir. kenapa muka dia berkerut-kerut? Entah I'm trying to sneeze, Kita nak cuba tahan sneeze ke, tahan batuk ke kan. So I rasa macam it's very complicated lah bila you are being judged. But then Cik Apple pun cakap, lantak akulah aku nak klasi ke tak klasi. Tak pernah pula aku kata aku ni klasi orangnya. Aku ni Cik Apple selamanya mendonia. Macam tu kan. Nak tak nak aku tetap mendonia kan. # bisnes aku. Macam tu. So I pun agree lah dengan dia in a way. In a way. Wish. Sebab I pun rasa macam
you tak tahu macam mana orang tu, their situation, apa dia orang lalui and all that stuff. Kita tak boleh nak terlalu calculate untuk dia orang. This is how you're supposed to react. Dan ada yang cakap macam, biarlah dia nak bitter. Dia dah lalui macam-macam lah. Dah kena torture apa semua. Biar dia nak bitter. Lepas tu ada orang macam, yelah, tapi kita kena be more mature. Benda dah memang nak jadi. Terang-terang benda tu memang, that's the reality. Semua orang tahu. Orang pun dah tolong kecamkan on behalf of you. Every day pun kau kecam dia in whatever way. Tak penat ke? Kan? So do you think this is just a marketing strategy? Okay, tak dinafikan Jofliam ke, Dewi ke, Cik Apple ke, they seem like they love attention. Dari dulu lagi. Benda yang macam, ingat tak masa kes Jofliam tak bagi Cik Apple jumpa anak-anak for quite some time. Sampai kat depan rumah buat video apa semua tu kan. Like, of course, I really felt for her because as a mother, of course, you would want to meet your kids tau. And bila hak tu diambil oleh you, sakit. I mean, you would know that yourself, right? So, I mean, as a mother lah kan. Yalah, as a mother. boleh faham. So, I kesian. Tapi at the same time, macam perlu ke post dekat TikTok you, kat Instagram you. But because diorang tahu that orang invested in this drama. Jadi pada diorang mungkin lah macam kita pun invested semua. Kita pun. I tadi kan open house I kan. Kawan-kawan I 80% cakap pasal kes ni. Serious lah. So diorang yang bagi I feed I information macam diorang siap bagi tahu I lagu apa yang dimainkan dekat wedding Dewi dengan situ. Lagu Adele apa Make You Feel My Love. Oh yeah, I love that they song. were telling me like macam lirik tu ada yang pasal like love you in the dark benda entah. Then I'm like korang perempuan ni scary because you all very detailed down to the lyrics semua korang tahu betul juga. Betul lah. And dia kata lagu tu pasal penyondol. Is it true? Mana aku tahu? Make You Feel My Love tu kau penyondol ke? Bagi I lagu tu lagu lama kan. Yeah, it's a very old song. I pun tak tahu. I serious tak tahu. I memang suka lagu tu. It's a good song. Tapi kawan-kawan perempuan I sampai kata dia boleh pula play that song there and that song tu is about the third woman. I'm macam wow. Bapak detail. You girls memang wow. You all memang power lah. Memang lah. Kita ni sebenarnya boleh jadi investigate. Boleh. Tapi yang bagi I, benda tu I tak fokus sangat. Yang I fokus yang Cik Apple cakap. Ada satu video tu ada orang screenshot ke dia screenshot ke pasti dia letak dekat dia punya Instagram. Dia kata kau tengok lah lelaki ni. Dia boleh kuruskan badan dia. Nampak. Bila as in Jofliam lah. Bila tengok betul-betul memang dekat belakang tu pula memang ada macam tiang-tiang ke apa benda entah. So dia macam lurus-lurus kan. Lepas tu dia dekat tengah. Lepas tu semua tu macam membengkok. So dia guna apps lah untuk kecilkan nampak perut dia kempis sikit. Don't worry. Joe, I got no comment. I do it too, bro. I do it too, bro. Kadang-kadang baju tu nampak macam aku mengandung kan. Jadi aku terpaksa lah. You pernah buat macam tu? Pernah lah weh. Come on lah. Kita retis kan. Pakai filter. Kadang-kadang I pernah submit job. I tak pakai makeup sebenarnya. Tapi because... Filter? Bukan filter lah. Edit lah sikit lah. Okay. Because time-time kadang-kadang kita tak sempat. Demam ke apa ke kan. Macam nak kena habiskan kerja juga. Tapi takkan kau nak nampak kat situ kau macam dah separuh mati baru kan. Baru tidur. Justification. So, I get it. I get it. Dah like it's your wedding day. So, you nak lah nampak. You know, macam you bukan bapa anak 2 orang kan. Macam teruna orang nak kahwin. But your dad belly is out semua tu kan. Tapi I perasan lah kadang-kadang tu, it's not that because they are chubby. Tapi baju yang bila you pakai apa tu? Sampin tu kan dia macam nampak bulky kat situ. Mungkin ni, you know, he just wants to look like a Prince Charming. Love your husnuzon. Bagus bersangka baik. Tapi kenapa tadi masa Datuk Red aku tak husnuzon? Because you ada tahu apa ke? Bukan. Only because tak ada tandas tu. Sebenarnya I tak kisah sangat pasal dia duduk rumah mana. Tak kisah. Tapi macam no tandas. You mandi dekat luar hari-hari, you pergi toilet, nak pergi toilet pun hari-hari you nak kena cari masjid. And even if you sewa bilik, I'm sure in that unit mesti ada toilet, like a public bathroom. That's kan? why I'm just like kejap. Kejap. Itu je. Kita dah patah balik dah. Kita dah pergi balik kat Datuk Red ni. Kejap. Sanggup. Okay, sorry Diana tak puas hati pasal Datuk Red ni case ni, okay? Datuk Red, really? You don't have a bathroom? Sorry. Bukan. Adakah Diana nak kena minta maaf next episode? Mungkin. Ya. Tapi tak ada. I rasa macam benda tu sangat renyah. Mungkin sebab I'm a woman kan. And I rasa macam for you, manalah tahu hari-hari yang kau nak
And Kau salah takkan bila bangun makan tidur, ke? like in the middle of the night, you Jangan nak kata bangun, kench kan? Ya, pukul 3 pagi ke apa semua kan. I'm just thinking that situation yang macam, wow, okay, that's a different situation altogether. Tapi again, I tak menafikan lah apa dia cakap tu betul. Cuma susah nak membayangkan bila kita tak ada akses kepada toilet kita tu. Macam, itu benda yang sangat... I love how dia fikir toilet je sekali. Seriously. Like, toilet is so important. Okay? Yeah, it's true. It's true. Am I wrong macam tu No, kan? to a certain extent betul jugalah kan. Mungkin sebab lelaki, you give me mungkin sebab I sebagai perempuan kan. Sebagai perempuan yang macam kejap. Nak share toilet, kejap. I love how like, there's this like male-female punya like, girls think about that a lot. Okay, betul tak perempuan dekat luar sana kan? Like, aku sanggup share bilik dengan 10 orang semata-mata untuk aku nak dapat toilet tu daripada aku satu bilik tu sendiri tanpa toilet. Mungkin Datuk Rit tak kongsikan yang lebih-lebihan kat bawah tu, ada terms and conditions apply. Mungkin like, tapi mungkin, you don't know kan. Because yalah, bila fikir balik pun, but dia memang sewa bilik, tapi takkan tak ada common bathroom dekat hallway of that unit ke apa kan. Bilik apa tu? Kita kena call property agent yang ni lah. How come your unit got no toilet Mungkin kita boleh panggil dia datang podcast. Boleh juga mungkin. Datuk takkan nak bersembang kat yang podcast lagi satu je. Saya bukan tak puas hati dengan Datuk. Cuma saya nak tahu sangat keadaan Datuk. Clarification lah. Yeah. What's the situation here? I'm so curious. Datuk Red, semoga Datuk Red tengah tengok podcast ni, terimalah pelawaan kita dan jemputan kita ke kata kita. I can wear it. Yes, we all have red We baju. all can wear it. Dan sekarang kita nak kembali ke Cik Apple pula. Yang drama lagi satu ni pula. So, apa cerita ni sekarang ni? So, Cik Apple lah okay dah. dah okay dah? I settle lah dengan Cik Cik Apple. Dah. Sebab I lagi invested dengan Cik Apple daripada semua yang kes yang kita cakap ni. So it's Putra Heights dengan Cik Apple. Itu yang trending di kepala I. Okay. Dengan tarif US tu lah. Tapi that's a different story altogether tarif lah. US sampai 100+% kat China dia bagi tarif. Ya, lepas tu China pun plus retaliate kan juga. balik kan. Korang baca berita tak korang? Tahu kan pasal tarif kan? Korang tahu kan? Kita kena 26% 24%. Ya, 20 something. 24%. Itu pun mahal dah tu. Macam mana kita tu? Tapi one thing, Trump, you're not watching this right, Trump? I just don't like you. Lambat lagi lah dia nak tengok. Faham kita cakap apa pun nak faham. Trump kan. Dia tak faham dia cakap apa ni terus. Dia pun kena Google ChatGPT kan. Apa yang Keanu cakap? He's too busy imposing tariffs untuk other countries. Tak bother nak tengok podcast kat YouTube kan. Apa yang you fikir pasal Trump? Aku benci dia. Wait. Tak boleh cakap Tak tahu. Boleh I rasa macam, wow, you have it in you sebenarnya. I memang, alamak, tadi baru kata dulu kan, but yes, I memang tak suka Trump. Dulu, I had this American dream yang macam nak pergi New York apa semua kan. Sejak Trump ni, aku malas nak pergi. My dream destination tahu pergi mana? Hawaii. Beautiful island apa semua. Betul. But because of you Trump, aku malas nak pergi sana dah. Yalah. Aku malas nak menyumbang kepada sektor tourism USA. I pula rasa macam susah lah sebab anak I pula nama Muhammad. Allahu Akbar. Kan, untuk kita orang nak pergi sana, lepas tu aku di tengah-tengah US tu Muhammad kan, bayangkan kan all the Islamophobes kat sana memang situ teruk kan. Saya jadi macam Muhammad, jom pergi US. Saya macam Maybe we not. should just use your middle name. Tak apa. Tak boleh pergi USA, tak apa. Kita boleh pergi USJ. That one is closer to us and they have no issues with Muhammad, Ahmed, Sharifah, Said. All tak ada masalah USJ. USJ, kita pergi USJ. Ada Four Seasons tak? Kat situ? I'm sure ada. Mungkin ada. Kita buat dia kan. But you kan klasik-klasik kan. You nak Four Seasons. Hayat-hayat gitu Wow. 4 musim, babe. 4 musim. Aku ingat Four Seasons Hotel. Sorry. Bodohnya aku. Bodoh juga host baru kata kita ni kan. Astaghfirullahaladzim. Tolong cut part tu. Bukan bodoh tu, cute. It's so cute. In other words, bengap juga engkau ni sebenarnya. Tapi speaking of bengap. Siapa yang klasi? Aku tak fikir langsung pasal Four Seasons. Mesti dia macam klasi. Aku cakap weather dia fikir klasi. Apa kena mengenai klasi dengan Four Seasons ni weather? Rupanya kepala aku fikir pasal Vietnam pun ada Four Seasons. Astaghfirullahaladzim. Yes, welcome to my life. Sebab tu saya buat salah bual kat TikTok. Ya ke? Yes, sebab saya salah bual. Nampak sangat you tak masuk timeline aku.
Yelah, yang masuk tangan kau tu apa? Cik Apple. Cik Apple. Joe Flam. Joe Flam. Cik Kepal. Dewi. And by the way, Dewi was my friend in school, ya. No, wait. Itu yang kita nak dengar. Okay, we were not exactly friends. Tapi dia sekolah Sri Bintang Utara, tak silap I. Oh. I sekolah Aminuddin Baki. Oh. So we did our joint prom masa form 5 tu. Kita orang SBU, CBN, tak silap I, dengan SAB. So Okay. kita orang, I was in the committee, she was in the committee, and dia memang hot gila. Memang like every guy macam damn. I think Cik Kepal won't like you. She will not like me. Itu dulu. Okay. Tapi aku tak suka penyondol. Penyondol automatically tak hot, by the way. So back then macam, kita macam, oh damn. Everyone knew her as because nama dia Emiria Deliati Dewi. Dia tahu dah nama Dia Indonesian sebenarnya tau. Dia half Indonesian. Oh. So, you pun mengaku yang Dewi lawa lah. Honestly, she was like, Mak boleh ingat dia sampai sekarang because of her eyes. Dia macam mata dia biru, hijau macam tu. Mata dia biru hijau. Betul tak? Kejap. Dia pakai contact lens. Dia Indonesian ke dia Norwegian? dia No, Indonesian mata ke? dia ada colour. Like there was a particular colour tau. Patutlah Jofli tak lah, dia brown yang cair. Sorry, bukan biru. Betul. I pun perasan benda tu. The eyes tu macam stands out lah Macam kan. my eyes lah. Yes. Nak juga. Nak juga menyelit. So when this issue came up, I tak peduli. I sekali macam lantak lah this case apa semua ni. Then when I ternampak podcast motif trending masa tu, and then she was invited, I macam hold Kau up. sekolah aku. That girl is Amira Deliati. That's why my kawan-kawan sekolah semua invested in this thing. Because kita orang pernah bersua, bercakap dengan dia. Patutlah make you feel my love tu semua. Sebab itulah sampai gali lagu apa dia main kat wedding dengan Jofliam. Weh, tak pernah aku sangka ya sebenarnya dia jadi dia full circle macam Full ni circle, ya. full circle. So baguslah kita dapatkan Keanu untuk episod ini sebab kita pun dapat tahu dengan lebih lanjut lagi kenapa Jofliam boleh suka Dewi. Sebab mata dia yang tajam, biru hijau. Tapi can I just say, kalau kau dah kahwin tu, jangan kata-kata nak tengok perempuan lain macam tu I faham, kita sebagai lelaki, memanglah macam, oh she's pretty, okay fine. But setakat tu settle guys, you guys ada isteri. Kenapa nak gatal-gatal lagi, nak pergi mencari, lepas tu siap buat video lagi. Saya tak curang. Saya tak pernah curang dalam saya punya perkahwinan. Kejap. Kalau saya kahwin, saya bagi pizza free. Nampak tu? Nampak tak? I nak pizza free tu. Dia dah bagi pizza free tak? Ada ke? Belum kan? I nak rasa juga Dah pizza dia. terlambat dah rasanya. Wedding dia dah few days ago kan? Tahu dia? Kan? Last week kan? So itulah Amira Deliati Dewi. Mungkin tak ingat I bukanlah hot boy kat sekolah kan. Because every guy was into her in school. I'm not even kidding. Every guy. St. John, VI, semua in that district, semua kenal Amira tu. Like she was known as the hot girl lah. Wow. So kita tahulah sebenarnya. It's no surprise lah sekarang ni. Interesting plot twist. Kalau diorang keluarkan bat ni je letak dekat TikTok kan. Kau tengoklah nanti. Betul Dewi komen, siapa yang kau? Tak, aku bukan sekolah tu. Betul kan? She minta. I think so, but I might be wrong. But Weh, definitely one of biasa those kalau schools. plot twist macam dia bukan Dia sekolah. Salah orang. Dia sekolah US. Salah buat. Astaghfirullahalazim. Banyak permohonan maaf dia buat ni. So dia sebenarnya USJ kan. Jauh juga, jauh dia sebenarnya kan. Tapi I rasa, yelah, I boleh nampak lah kecantikan dia. Tapi Cik Apple pun lawa apa? Lawa. I'm serious. Ya Allah, kenapa korang gelak? And I can automatically, kalau you mak orang, I rasa you lawa. Wah. Sebab I have huge respect untuk mak-mak. Because I dibesarkan oleh my mum. Single mother apa semua kan. So macam, I have respect and empathy untuk mak-mak. Tapi I suka sebab bila you cakap lelaki-lelaki yang dah kahwin di luar sana jangan nak liam mata. Kalau perempuan cakap dia jadi macam tak berat. Nah, so kalau It's time untuk lelaki cakap benda ni. Betul. Bila perempuan cakap, korang akan rasa macam korang ni apalah. Tak faham lah lelaki ni sana. And let me say one thing, okay? So I kan cepat haji gitu kan. I kan banyak dengar podcast Islamik kadang-kadang kan Mufti I'm Bank so proud of apa you. semua kan. Likewise, we have a very personal connection when it comes to spirituality. Alhamdulillah. Okay. Memang it's a hakikat that man punya nafsu is actually more daripada women. Itu betul. Oh, betul. Nampak gems kan? Tak dia Kalau tak ternaik. kita edit macam Jofliam lah yang tu yang nampak. Nampak lah. Ada tiang-tiang. Nampaklah di sini. kerusi tu macam tiba-tiba dia membengkok. Ya. Kantoi. Dalam So, video kan. Pak Haji? Okay, hakikatnya memang lelaki punya nafsu tu is slightly more daripada women.
Slightly, Or much more. Maybe just me, I'm just slightly, I'm good boy. Aku Aku slightly. je slightly je. Lelaki lain mungkin banyak. Mungkin it varies kan. Tapi that does not give us a green light untuk macam, nak macam mana? Mungkin aku dah kahwin tapi aku try cari perempuan lain sebab nafsu lelaki macam tu. That is a test from God actually. Betul. That is a test. Ada lagi satu dekat Twitter, dia cakap dekat X, dia cakap macam ni, sebenarnya lelaki tu dia ada macam kegersangan yang melampau. Extreme horniness gitu kan. So ada lelaki dekat bawah tu kata kahwin lain je lah. Tapi orang pun cakap nasihat yang kata kalau itu actually itu adalah satu penyakit lah. It's a problem. Dia bukannya satu benda yang normal. Kalau benda yang membuat-buat lebih daripada sepatutnya, you should seek help. Agreed. So kalau you ada isu yang macam tu, kadang-kadang nak ambil wife sampai 4 orang pun, mungkin benda tu tak akan stop you daripada betul. You want more. You want more. You want more. Interesting. That's a psychological problem sebenarnya. Itulah I kata. honestly think it is a psychological problem. Because there are so many loving men out there yang macam, contohnya macam Alif Sata for example. He's one of like the celebrities kat Malaysia yang I really respect. Betul. You know, Ashraf Khalid pun bagus, amazing kan. Naikkan gaji please, Ashraf Khalid, tiap Alif episod Sata, kita cakap pasal dia pun okey. Assalamualaikum mak, tiba. So macam Alif for example, right, dia banyak berlakon dengan banyak female actors dan sebagainya. Betul. But he loves his wife a lot. Like we can see the genuineness bila dia menjaga family dan sebagainya. Betul. And that goes to show, adakah dia bukan lelaki? He is a man. Adakah nafsu dia lain daripada orang lain? Wallahualam. But I'm assuming it's lebih kurang with all the men. But dia mampu control benda tu. Because you have a responsibility kepada keluarga you, kepada isteri you. Kalau you kenal Dewi dulu, I dulu kenal Alaf. Alaf Sata. I kenal Sama Alif. sekolah Tak, tak? PLKN. What? Ya, I sama PLKN dengan dia. Oh my So God. kita orang satu camp dengan Suki, dia dan I. So 3 bulan dekat situ. And I memang look up to him. Sebab time tu pun dia memang leadership dia dah nampak dah. He was ketua batalion. Dia jaga semua. Dia Time tu umur berapa 18? 18, 17, 18. So dia memang orang yang tertib, yang jaga masa, yang tahu macam mana PR dia bagus. You know, dia pun sangat penyabar. Dia just bagus lah, dia hebat lah. Dia sangat-sangat hebat. Dia tak rasa diri dia macam retis masuk camp, you know. He knows what he needs to do. Yelah, dia masuk 1 in a million. Yelah. 1 in a million at 16 or something kan? Something Very like young, that lah. Quite young. Oh, that means that time dia dah terkenal. Yes. Okay. Sebab tu kerajaan ambil kita orang bertiga. Oh. To do a show. To show sebenarnya. Orang kan takut pergi masuk PLKN. Tak tahu nak buat apa. So it was an exposure. Okay. Untuk orang nampak sebenarnya PLKN ni bukanlah ragging sampai teruk-teruk apa semua. It's just untuk orang kata asas untuk jati diri, nak kuatkan ni leadership ilmu, skill, leadership, ilmu. Kalau ada apa-apa perang ke apa, at least you know lah what to do kan. So daripada situ lagi dia baik dengan semua orang. You know, so I memang tak surprise tengok dia punya. I pun ketua batalion juga. Wow, she leader. Sebab suara I kuat. Wow. Garang tak dulu? Garang nak Garang? mampus. Serious? I macam terlebih garang. Itu pun psychological issue lah tak? Dah. Queen control kat PLKN Tak adalah. Sebab I rasa macam time tu semaknya nak jaga budak-budak ramai. Because I was put in that position. Was given high expectations apa semua kan. So time-time macam why am I here? Aku nak buat shooting. Aku nak shooting movie Magica je weh. Kenapa aku masuk PLKN? Magica tu. Ya, time Magica tu I terpaksa. Yelah, I was national news but I tak masuk PLKN. I tunda. Okay. So I macam bitter sikit lah bila I masuk. Tapi menyesal tak? Tak menyesal. Best I love PLKN. Really? Sebab tu orang cakap mula-mula you macam why am I here? Homesick. Bulan ketiga you macam kenapa 3 bulan je? So memang up until now we still macam keep in touch with each other. So nice. Yeah. So and it's good to know that Alif has been consistent dari dulu. Sangat. Sebab tu I tak orang kata tak surprise lah kenapa Alif is Alif today. Yeah. Dia punya success is crazy. Multi-talented. Betul, alhamdulillah. Dengan dia punya gang subuh macam Jumaat, like that impact is crazy lah. It's crazy lah, you know. Not anyone can simply start benda tu, you know.
start and then benda tu macam Jadi impact besar. Yeah, impact yang sangat besar, which is a Sampai very good idea. Overseas pun kan. He went to London or something that day and then dia buat dekat masjid sana and Malaysians there came. Wow. That is so impressive. Alif, you have my respect. You have all of our respect actually. Betul, Kan? Alif. Jadi kalau Alif Sata beri example yang bagus sebagai seorang suami, takkan orang lain tak boleh juga. So jangan nak guna alasan, lelaki ni nafsu kan banyak. Macam mana? Ni mana banyak? Tak ada kontrol lah. Terlebih-lebih ni. Geram lah aku. Buat-buat. Sorry bro. Ni mesti orang dalam comment section. Kau belum kahwin jangan banyak cakap lah. Tak salah ke aku bagi nasihat? Tak salah kan? Wow. You know what? I pun proud of you. Thank you. Sebab kita dah ke penghujung rancangan. Belum. Ada satu lagi lah. Apa dia? Azim Haris punya kes tu. Yalah. Astaghfirullahalazim. Okay, korang kenal tak Mat Never Zero dekat TikTok? He's really huge. Dia suka buat konten-konten pasal Mat acah terror lah, Mat itulah, Mat inilah, apa semua kan. Kau nak end the show dah, kau nak balik kan? Bukan. Kan I tengok Mat, I tengok Hazim tu, lepas tu I ingat dia opai. Dia ingatkan itu suami Afifah Nasir. Nasir pula, sorry. Fatin Afifah Nasir. Silap. Kau ni kan salah buat. Aku banyak kali salah buat ni kan. Aku rasa next episode muka ni dah. Tak. We love you. This Lepas is ni what Ashraf we want. Khalid akan ambil alih balik. Macam the first episode dulu. Ashraf tak nak weh. Tak nak. Weh, tapi yelah dia bukanlah suami pada Afifah Nasir. Nama isteri Farah ya. Kau jangan salah bini ya. Tak. Azim Haris punya. Ini salah buat Ashraf Khalid salah buat kali ni. So basically, I ingat, I dah tengok yang macam, kenapa Opai ambil apa tu? Job-job TikTok. Ambil job jual pedal board, pedal stick tu. Betul macam bukan pedal kayu board ke? punya. Ini untuk pickleball lah ya Allah. Pickleball punya stick tu kan. Kenapa kau jual kata kaya? Kata banyak kereta. Ni kisah satu rate ke macam tu kan application ni? Ni kisah satu rate ke? Tengah nak jana pendapatan elsewhere tu kan? Rupanya bukannya dia pun. Salah. Dia confident tadi before kita start dulu kan? Tapi dah punya suami kan? No. Azim Haris guys. So Azim Haris punya case ni pula, dia buat, sebab dia punya content memang menjadi. He has over 300,000 followers. So funny. I watch him. Quite hilarious kan? Yeah. Sampai dia tak tengok aku pun. Aku tak lalu FYP kau pun. Azim Haris je lalu. Geram lah aku. Tak apalah. I selalu tengok you dengan Mufti Meng. Okay lah. Adalah juga. Yay. So Azim Haris ni dia ambil collaboration dengan this one pickleball paddle stick, racket, macam racket pickleball tu lah. Paddle, memang paddle je. Bukan paddle shift. Paddle shift tu kereta ya. Paddle lah. Ya Allah, I'm so confused right now. Paddle pickleball, paddle shift, Paddle pop. paddle pop, you know. So Azim Haris ni ambil this collaboration dengan this paddle brand untuk main pickleball. Okay. Meletup like over 2 million views lah. You know. 3 kan? Over 3 million views Over 3 million views. Engagement lah. Engagement banyak. Comment pun beratus-ratus and all that. Oh yeah. Tapi the company message him and cakap, turns out your video did not translate to sales at all. Like since the video came out, memang zero sales. And because of that, it's unfair for us to release the next payment to you. Tak nak bayar kat dia. So apparently Azim dah minta 50% before the video. So it's just the remaining 50%. But still, you know, like, it's apparently Azim dah put that the terms is 50% before, 50% after. Tak ada in the clause like, I will only get my payment kalau you reach a certain amount of sales. Which is fair lah kan? Ya, kalau ada dan kita aware dan kita faham lah benda tu. But then jarang-jarang lah influencer ataupun siapa-siapa yang buat all these KOLs ni menjadi tanggungjawab dia pula nak reach sales. Yeah. Tak, because marketing is not sales. Kalau you nak cari brand awareness apa semua, you can come to us. Kalau you nak cari sale, you pergi dekat yang TikTok shop seller tu. Betul. Bag kuning. Bag kuning sekarang tengah hot, daripada 400 jadi 350 ringgit. Beli sekarang. Kalau content creators, their role most of the time is to entertain tau. Betul. And it depends you nak approach content creator yang macam mana. Macam Azim ni is 100% entertainment based. Betul. You nak approach influencer content creator, you kena tahu juga dia punya demographics macam mana. Lepas tu kau rasa dia punya followers tu bukan semua orang yang boleh beli apa tu RM400 paddle whatever punya stick yang 400
Pick it up. Pickleball paddle. Pickleball paddle yang bernilai RM400. Azim Lepas tu Haris. dia orang buat comparison dengan Decathlon punya. Ya, Dia kata Decathlon lagi murah. 150 je. Yes, betul. So dengan competitor lagi, Yeah. you kena fikir orang dah tahu other competitors are selling at a different price. Yeah. You don't know apa consumer punya behaviour kan. Yeah. Kadang-kadang dia orang macam tak kenal kau punya brand, tak tahu brand kau, baru nak kenal sekali dua. You cannot expect conversion terus. Agreed. Sabar boleh tak? Belajar lah Mara. Yes, Lepas tu, learn, okay? Saya minta maaf atas statement saya. And apparently Azim Haris dah keluarkan LOD dah. Nak saman diorang. Bro. And diorang tak peduli. Nothing has been, tak ada anything from their end. Nothing. It's pretty bad. It's pretty bad. Wow. At least we know who we're not supposed to work with. Exactly. Everyone is tagging. And diorang off comment by the way dekat diorang punya social media. Dia suka lah. Itu conversion lah tu nanti. Oh my god. Bijak lah sebenarnya if Tapi you at think least about it. release lah payment kasih Azim Haris tu. Dia up and coming content creator kawan aku tau. Kesian dia tau. Geram aku. And to be honest, a brand also approached me like a few months ago. Katanya lah nak make me their ambassador katanya. Okay. And I was on it last. I went for a meeting with them. Cuma the price of their products was extremely high. Like over RM200. Okay. It's just like a pants. Dia macam workout pants halal edition. Oh, okay. So I told them respectfully, I cakap that to be honest, my target audience would not buy something that expensive. Faham. Especially for a product sebegitu. Betul. If you want high-end customers, you go for like, for example, Alisata ke, Nilofa, Pihu Haris ke, for example. Their audience mungkin wouldn't mind. Macam, okay lah, Nilofa like Mon Kiara, Damansara, Bubble punya followers ke apa. Aku punya banyak yang jenis yang, lawak siut. So, I tak nak guarantee you that because I buat video ni and this collaboration with you, I will get the sales. Tapi sebenarnya it's back to the contract. Kalau tak ada kata sales conversion tu atas kau punya ni, you kena reach a target apa semua, then diorang dah abuse diorang punya ni lah contract. So LOD ke apa ke semua it's up to Haris lah now. Haris kena Azim Haris. Yang penting bukan suami Fatin Afifah ya. Kita ni main bedal je semua nama hari ni. Sorry hari ni kita orang last minute sangat tau. Episode ni tau last minute sikit guys. Tapi itulah pada klien-klien kat luar sana, you cannot expect content creators or influencers or celebrities to guarantee that their videos or their posts for you will translate to sales 100%. Itu atas korang, kerja korang sendiri. Yeah. You as a brand, you as a business yang patut pastikan sales tu capai target. Kita hanya, okay, so remember this brand? Remember? Do you know this brand? If you don't, now you do. Macam itulah. And hopefully they do release the payment to Azim Haris. Kalau tak ada LOD, it's gonna slap you real hard, bro. Real hard. Jadi tadi apa yang Diana dan cakap, dah habis dah. Sekarang baru dah habis dah episode kita hari ni. Alhamdulillah. Maksudnya dua benda. Okay, so kita akan ke our last topic sekarang ni, which is Aisyah Aziz. Okay, dia baru je berkahwin. I think it was a few days ago. Okay, Alhamdulillah. I'm so happy for you, Aisyah. I know her personally. Nak kita semua name drop tau semua. Kita kenal ni, kenal itu. I know this person. Industri tu kecil, guys. Yeah, so I actually spent a few days hanging out with her in Singapore. Was it a few days or just one day? I don't know, but yeah, I love her lah. She's a very cool girl. And time tu Nilofa datang and there was some tears that were shed, yeah. Nilofa nangis. I think Nilofa nangis kot. Okay, actually apa pertaliannya sebenarnya? Is Nilofa punya abang ipar tak cukup fakta. Okay, so kita dapat daripada Gempak ya. Saya buka website Gempak ni. Nilofa syukur dapat raikan cinta Aisyah Aziz dan abang ipar di Singapura. Okay, selebriti dan usahawan terkenal Nilofa meluahkan rasa syukur apabila apabila berpeluang menyaksikan majlis perkahwinan abang iparnya Dr. Muhammad Fakhruddin. Oh, interesting. Dengan penyanyi Aisyah Aziz dalam sebuah majlis perkahwinan tertutup di Singapura. Okay, so dekat sini momen itu turut mengundang rasa sebab dalam diri pengasas jenama Nuha itu. Dia sebab ada video dia post kan. Now it makes more sense lah sebab that's like literally her brother-in-law. Yeah. Aisyah Aziz pun nangis juga dalam video ni. Tapi Alif Aziz was not spotted in the video kan? Yeah, he wasn't there. He wasn't there? He wasn't there. Memang tak ada ya? Apparently dia tak ada. Kalau salah jangan kecam. Kalau salah tunjuk gambar kan senang. By the way guys,
kita tahu yang macam Alif Aziz has a very negative perception from the public and all that. Tapi as a friend, Alif Aziz was a very good friend of mine sebenarnya. Oh, ya Like ke? we were actually quite close masa Gegar Vaganza tu. I was not a contestant. Saya host backstage masa tu. And he was very genuinely baik. Including Aisyah Aziz as well. They are very nice siblings actually. Sebab itulah Chick Magnet mungkin, you know. I pun kenal dia juga. I pernah shoot dengan dia. Oh yeah. He's okay. He's a nice Macam guy kan. bila sembang dengan dia, dia punya macam, I'm not part of the list. I'm too manly for that lah. Tak adalah, bagi dia macam, I like someone who can have a conversation. Yes, betul. Dan dia memang boleh carry conversation. One of the things that I like about Alif lah. Tak boring bila dengan dia kan. Betul, yeah. So it was really nice lah to know Aisyah and Alif. Tapi Alif, where are you? You pergi mana? Kenapa tak datang? Itu jadi tanda tanya lah sebenarnya. Dekat dalam grup WhatsApp, kata kita podcast. Mana Alif? Where is Alif? Di manakah Alif? Isterinya terungkai. Adakah ada isu di sebalik ketidakberadaan? Setahu kita orang, Alif dengan Aisyah very close together. Yeah, that's tau. why lah orang Kan tanya. macam kenapa dia tak ada? Kan? Ke dia macam mungkin dia tengah hide daripada media mungkin. Takut, Maybe you know. lah. Because it's still a big thing juga. And dia pun mungkin malu dengan what has happened earlier. Dan Ataupun dia sebagainya. just nak avoid taking the spotlight away Oh, from the sister. sister. Kalau macam tu, tabik pada you. Yo, I think I got it. Wow. I get it now. She cracked the code, ya. I did crack the Mungkin code. Alif Aziz, dia tak nak curi perhatian daripada kakak dia. Sebab bayangkan mesti orang akan tertumpu kepada Alif Aziz. And mungkin orang nak tanya Alif Aziz macam-macam, you know, but it's her beautiful day. Yeah. It's her memorable day. Yeah. So kalau I would say like, you know what, I think it's better if I wasn't there. Tapi sedih juga kan, because like, of course you not be there for your sister. But because you love your sister, you do what you need It's to a sacrifice do. lah for your Betul. loved one kan. Ha, Itulah. lelaki? Betul juga. Lelaki? Betul juga. Yeah. Ada komen? Komen saya adalah kalau betul apa yang you buat untuk sister you adalah untuk you nak attention hanya tertumpu pada kakak you, that's a good step. You did a good job. You did a very good job, Hmm. Alif. You know? Yeah, sekarang Lofa yang famous. I feel like I got to know more pasal Aisyah Aziz ni pun through Lofa punya Instagram tau. Kan? Not through Aisyah Aziz punya Instagram. Dia punya Instagram, And Lofa I punya think Instagram. Lofa ni pula, kalau dia suka orang tu, dia memang akan spam. Oh yeah. Hmm. She did a whole video, a whole reel, compilation daripada dalam flight dengan Puris, daripada Oh Singapore. So nice that I'm like, this, wow, Lofa is posting this whole thing. She really loves Aisyah. Yeah. She And really loves I can understand why lah. Aisyah is someone lovable lah. Senang nak sayang dia. Anyway, all the best to Aisyah and your new marriage. Semoga Yes. sentiasa berbahagia Amin. dengan your suami. Amin. And Alif juga, hope you're okay Yep. kat situ walaupun kita tak nampak kelibat you kan. And Lofa, thanks for sharing all those moments. Yep. So sekarang barulah betul kot. Ya, bos. Kita dah tak ada topik kan, bos kan? Dah habis kan? Cepat betul kita berdua nak balik tadi kan. Sampai kita miss 2 berita sensasi. Serius saya ingat dah habis, okay? Jangan marah I. Tapi kita, okay, berapa minit kita ni? Okay, so Keanu. Testimonial kita nak tahu di podcast sekarang ni daripada Diana Dan. Kenapa I pula? I nak tahu how do you feel about hosting this show? I'm not judging you tau. Yang judge you orang kat luar sana. Are you sure? Girls are always judging. No. Tak, So far, I'm having such a good laugh. Alhamdulillah. I'm so easy to macam Selena Gomez dengan si apa tu boyfriend dia tu. Dia macam she's Benny so Blanco. easy to please. It's not hard to make me laugh and happy. I had You're a lot my of fun. Benny. I hope so. I'm your Benny Tapi Benny macam tak mandi. I mandi. Benny ni kalau orang Dia tengok orang macam tak mandi putih. ke? Dia orang putih. So you had a lot of fun. I had a lot of fun. Walaupun I takut sebenarnya because I tak tahu nak expect reaction netizen macam mana. Takut ada yang macam, apa benda ni? Host ni tak cukup prepare, tak cukup info. Macam bodoh je. Jangan risau. Memang kita orang tak cukup info. Memang kita orang tak prepare. Dan mungkin kita sedikit bodoh. So it's okay. It's okay. Saya berikrar. Kalau saya diundang sekali lagi ke dalam Kata Kita Podcast, saya akan lagi prepared. Lagi banyak info yang sahih akan dikongsikan di sini. Just be kind to Keanu. It's his first episode. Always be kind to me because Junior. according to Keanu, I'm beautiful. You are beautiful. Always be kind to a beautiful And one thing woman. I suka pasal Diana ni is the way you talk is very articulate. Daripada dulu lagi I study benda ni pasal you. Masa I tengok Kata Serasi yang you host dengan Abang Nas, cara dia bercakap tak payah nak berlumba tau. Macam ni dia macam itulah kan. Jadi sekarang ni kita nak tahu juga chemistry di antara pelakon-pelakon,
blood brothers contohnya. Like Gen Z nak kejar dia. For example macam, nak tahu juga. Ya, apa cerita dia. But Diana punya pace is so soothing to the ears. I Tak gotta say that. reti. Nanti I nak buat podcast dengan Ashraf lagi. Kita nak buat podcast tidur. Ai. Di mana kita baca buku-buku supaya orang semua tidur. Buku It's like a sejarah. 1 hour podcast just talking je. So hari ni kita akan bersama dengan Sang Kancil. Sang Kancil. So tak payah melatonin, tak payah magnesium, apa semua tu, lavender. tak Suara payah. I je. That's it Okay? guys. Itulah solusi untuk you punya masalah tidur sekarang ni. Okay. Tapi thank you for having me on Kata Kita Podcast. No, I think you're like a really good fit because Amin. for me, I always want balance. I always want something yang nampak tidak terlalu bias, tidak terlalu mengecam, you know, tidak terlalu orang kata berat sebelah. So of course we're gonna have our biases. Yeah. Tapi penting juga dalam show ni untuk kita ada suara lelaki. Saya pentingkan tau suara lelaki tau. Tabik pada Diana. Saya nak dengar apa keluhan hati lelaki di luar sana. Apa yang membuat-buat sangat tu. Okay? Dan you pun boleh neutralize sikit lah the topics yang mungkin ada. I think you're very experienced as a host. That's why we need someone to be experienced because I'm not. I'm not a host in particular tau. I'm not a host, you know. So that's why you are a good fit for me, my Benny. Yeah, Okay? let's hope so. Dan saya harap korang pun maafkanlah kami di episod ini. Maafkan kekilafan saya, kekurangan saya sebagai pengacara hari ini. Tak apa, more content. Dan so see you guys dalam episod yang ke-11 untuk minggu depan nanti. Yes. Assalamualaikum guys. Kata Kita. Waalaikumsalam. Bye. Bye-bye.